Korang tahu tak bahaya bakteria Agronesia ataupun lebih tepat dikenali sebagai aeruginosa kepada ibu ayah dan anak-anak kecil, termasuk dengan orang yang mengalami imunisasi rendah? Nak tahu lebih lanjut, tonton video ni sampai habis. Pseudomonas aeruginosa sebenarnya ada di sekitar kita, di tanah, di kawasan-kawasan lembap, dan juga paling bahaya sekali, dia ada di dalam air. Jika ia berjaya masuk ke dalam tubuh badan kita, ia menyebabkan gangguan pernafasan, masalah pernafasan, letih yang melampau, cirit-birit, demam, muntah dan macam-macam lagi guys. Paling merisaukan, bakteria ni paling banyak ada di dalam tangki air rumah kita, di dalam saluran air paip yang berkarat dan juga berlumut. Dan hasil daripada kajian lab kita menunjukkan air yang kita rasa selamat ni sebenarnya ada pelbagai jenis kuman dan juga bakteria. Usah bimbang dan juga risau, Dettol Auto Tank Cleaner kan ada. Ianya merawat, membunuh kuman dan membersihkan tangki secara automatik. Dan boleh dikawal dan juga dipantau menggunakan smartphone sahaja. Tunggu apa lagi guys? PM kami untuk maklumat lanjut. Air tetap bersih terbaik, anak minum rasa yakin, basuh tangan hati lega, tak nampak tapi kau tahu.